Ini geng ultimate betul antara Honor Magic 8 Pro dan juga iPhone 17 Pro Max. Memang satu perbandingan yang amat baiklah. Kalau korang tengok kat sini kan, dekat video ni dia tunjuk kata kalau nak ambil dalam keadaan night mode memang iPhone agak struggling lah, especially kalau naik helikopter dan bergegar. Dan kat sini korang boleh tengok yang Honor Magic 8 Pro kalau ambil dengan tempat yang sama, dekat situasi yang sama, dalam keadaan low light, dan bila korang zoom pula, Honor Magic 8 Pro menang. Tu nampak tu, bunyi kemenangan tu kat situ. So, macam mana korang? Adakah korang akan ambil Honor Magic 8 Pro tu kamera cantik ataupun stick tu iPhone 17 Pro? Woohoo!